Okey geng, kita dah sampai dekat bawah ni. So, aku nak set up dulu. First aku nak kena ambil air. Oh, kita nak bancu. Aku tak bawa botol lah. Bukan tak bawa botol, tak bawa air. Kita ambil air sungai ya. Mainan anak aku kat bawah dekat dalam kereta ni. Aku try ambil. Kita try ambil air dulu, boleh tak? Alah. Dapat tak? Ya. Air tu dapat. Oh, dah. Dapat air lagi. Alright. Aku nak bancu umpan ni. So, kita dah dapat air. So, aku nak bancu umpan ni. Umpan yang aku beli dekat TikTok ni. Siapa pernah beli? Aku nak try hari ni. Mujarab ke tak mujarab? Kan? So, aku bancu dulu. Baik. Aku dah jumpa botol. Potong dulu botol ni. Kita letak umpan ni. Umpan apa benda ke tak, aku tak tahu nama dia. Aku main beli je. Taruh air sikit. Taruh air sikit lah. Umpan dia warna merah. So, kita try lah. Banyak sangat air ke. Basah. Okay. Umpan ni. Entahlah pasal Cina. Aku dah aduk-aduk. Oh, cantik kan? Kalau letak air macam ni lah. Terus melekat sekejap gila. Ha? Aduh lah. Kalau kita buat dedak tu selalunya dia macam ada tinggalkan keping-keping dia kan. Diorang aku macam rasa terbasah sikit ni. Diorang punya terus melekat lah. Bersih dalam ni. Tak ada tinggal-tinggal apa. Sekejap pun aku kacau macam tu. Macam ada gam lah. Tahu dia bawa dedak. Tapi macam terbasah lebih ni. Cuba ambil balik. Dia macam kering-kering. Nanti kalau dia masuk tu berai juga. Tak apa kan? Kita biar. Okay, dah siap. Sekejap pun kan? Tak sampai seminit. Alright. Aku nak set up betul. Kita pakai. Hari ni kita santai ya. Aku lebih pada nak cuba umpan ni. Aku nak try. Betul ke padu ke umpan ni? Apa benda ikan yang makan? Ada gunting tu. Oh ni. Laju juga air ni. Pakai saiz batu nombor 5. Okey. Sama sekejap. Oh kita aduh. Kena tangan. Umpan dia macam ada gam ah. Aku tengok dia bubu sikit je, cubit je. Tapi macam takkan cubit kot. So aku dah bubu sini Alright. Apa lagi? Kita cubalah bandingan pertama. Mujarab tak mujarab.
Mak. Macam nak tercabut je. Betul ke boleh tahan ni? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Macam tercabut je kan? Alamak, ini aku tak nak ni. Apa dia? Sangkut. Makan modal. Dah. Dah first baling dah kena makan modal. Aduh, masalah tu. Alamak geng, putus geng, makan modal. Baru first cast. Aduh. Tak pernah try belah sini. Banyak sangkut katnya. Alright, kita pasang perambut dulu. Nanti kita jumpa. Bye. Okay geng, saya dah baling. So saya dah set up balik pancing saya dah baling. So kita tengok macam mana hasil dia. Ada hasil ke tak ada hasil. Harap-harap jangan sangkut lagi. So saya lupa nak baling. Okay, jom kita tunggu. Sekarang kita kira berapa minit 3:17. Yes. Sementara itu kita pasang satu lagi. Alamak. Buka lah dengan cincin. Ini okey. Kalau akibat kau main letak je kau punya pancing, dah hanam cincin. Okay, kita repair tu. Sementara tu aku pasang satu lagi joran. Sampai tu kita tunggu depan power tak power. Minit lah. Dah 3 minit. Ya, apa tak apa. Biar dulu. So aku pasang ni sekejap 3 minit, 4 minit. Dah ada bunyi loceng. Kita tunggu tak tahulah ikan apa. Dengar tu geng, ada ketukan. Okay. Ada ketukan geng, cepat juga. Lagilah, teruslah ambil.
terus. Ini saya pakai roti. Dan roti ni ada, saya lap-lap dengan air umpan ni. Saya belasah je lah. Dah 2 kali modal ni. Tempat cantik. Tapi sangkut banyak. Alamak. Dah 2 kali ke ni. Makan modal. Aduh, rugi betul. Geng, dah setengah jam dah. Aku tak tahulah tempat yang tadi ikan ke, saya tak betul ke, umpan tak ngam ke, atau tak sesuai ke. Tak ada geng, tak ada. So belum lagi. Umpan ni tak tahu menjadi ke tak. Setakat ni tak ada lah. Tapi Sungai Langat ni biasa lah popular dia dengan kekumpauan dia. Apa pun aku try juga lah. Kalau betul ada strike, mana umpan ni memang menjadi lah, boleh pakai. Dekat sebelah sana geng penuh dia. Ramai gila orang mancing. Kat sana ramai geng. Dekat spot Y. Weh, silap sangat. Spot Y tu kat sana tu boleh nampak. Tu ada tak ada. So, kita fokus mancing. Dah 2 kali saya putus. Dah 2 kali putus. Air agak laju. Sebelah sana agak tenang. Sini dia agak laju sikit. Dia menurun. Okay, cuaca agak panas. Cuaca agak panas ni. So dekat belah sana tu boleh nampak ramai kawan-kawan mancing belah sana, spot Y. So kita lepak sini. Masih lagi pop. Saya tak paling jauh pun, saya paling depan ni je. Saya paling depan dekat dia. Saya nak uji umpan ni. Sekarang dah dekat. Sejam ni. Senyap ni. Alright. Belum lagi ada hasil. Saya mula bosan. So kita tengok lah. Sekeliling kita. Tapi saya perasan kat sini ramai orang pakai ni lah. Umpan ni. Umpan tapa. Umpan tapa lah saya jumpa. Orang kat sini pakai tapa. Saya tak pernah pakai tapa. Ada yang gali cacing. Ini banyak spot untuk orang gali cacing. Saya ingat spot baung lah sini. Lah, nanti kita try Nanti kita try gali cacing. Sebelah sini pun saya tak pernah. Depan tu je, bawah ni je. Ikan berkocak. Sebelah sini pun buat menarik lah. Bawah dia menarik lah. Api tinggi lah. Saya takut sangkut je. Air deras sikit.
turun daripada sana deras. Yang belah sana tak apa cuai. Okey lah geng. Saya ingat nak balik kat cicit dah. Mana dah tahu. Kalau umpan ni tak menjadi, kurangnya umpan alami kita pakai umpan alami, kita try. Kita try cek cacing tu. Okey geng, kita nak cari cacing. Memandangkan tak jalan. Bismillah. Mana? Kita try gali cacing. Ya. Kerah tanah. Cacing pun tak ada kan. Cacing pun tak ada. Cacing pun tak ada. Tak ada lah geng. Nampaknya geng, setelah dekat sejam setengah dah ni, misi kita gagal dengan umpan baru. Apa benda dah ni. Mungkin dekat China dia kot makan ikan makan umpan ni. Kat sini dia tak biasa kot. Taklah ke, tak tahulah, nantilah aku cuba lain tempat lah. So aku beli ada 3 paket. So aku dah baru pakai sepaket ni. Nanti kita try lagi kat tempat lain pula. Mungkin kawasan Lombong je ke, Talapia main je. So lupa aku dah tercair sikit. Umpan dia pejar bagus lah. Macam ada gam. Okey lah. Nampaknya sampai di sini saja. So mana yang pernah beli umpan ni, korang boleh lah komen kat bawah tu macam mana cara guna yang betul. Aku dah QR dah benda ni belakang ni. Just dia bagi panduan baca dalam bahasa Melayu. Kalau korang nak QR, korang QR lah. So setakat ni kat sini tak berhasil lagi aku pakai umpan ni. So nanti kita insyaAllah ada masa kita cuba pula di tempat lain. Mungkin kawasan Lombong ke. Okey lah. Aku akan cuba nanti lah review. Aku akan nak cuba juga untuk mancing udang galah. Makan tak benda ni? Okay geng, kita jumpa di next video nanti. Okay, jangan lupa subscribe Mari Pancing. So hari ni tak ada rezeki kita nak strike. Kumpau lagi. Alright, jom jumpa lagi. Bye bye. Mari Pancing.